Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 9 hari bulan Februari 2025 Masihi bersamaan dengan 10 Syakban 1446 Hijriah. Sekarang pukul 6.16 minit petang. Seperti biasa, video tali report kita untuk hari ini. Saya baru sepah mayasa. Jadi buat video daily report lah. Pagi tadi saya bangun pada pukul 7 pagi, bangun terus mandi-mandi semai subuh, kemudian pergi ke kedai fikri seperti biasalah. Sambung kerja itulah. Bahagian atak sesadah ke, bahagian ni pula lah. Taki air dengan agak taki flush. Lepas jamban dengan agak tengah apa nama ni? Dah pintu bilik mandi. Oh, hari ni jam sikit hari ni. Jam sikit hari ni pasal itu lawak agak sudah. Ada misal rumit bagi tu rumit mai silikon lagi. Siapa kau siap hari ni, siapa kau siap pukul 3.50. Kalau saya balik tu singgah ke rumah Kak Long saya tu, mandi-mandi semaya Zuhur di sana. Lepas Zuhur tu saya terus balik ke sini lah. Balik sini duk main internet ke bawah semua tu duk relax pukul 5.40 saat ni. 5.40 ni saya terus mandi mandi terus mandi asar. Tak ingat cerita dia mula malam tadi tak? Tak malam tadi saya pergi maya maghrib di masjid. Maya maghrib, lepas tu saya terus pergi ke semaya isyak di surau. Ada majlis tahlil, ada kuliah maghrib. Ada makan. Lepas makan tu saya terus balik lah. Terus balik malam tu berlama-lama terus balik ke pukul 9 lebih. 9.20 tu saya terus balik. Lepas tu duduk main internet apa. Lama juga lah main internet apa duduk tu. Lepas tu dalam pukul 2 pagi tu. Dah 2 pagi kot lah saya tidur. Baru tidur. Bangun pukul 7 pagi, bangun mandi terus mandi semai subuh, kemudian makan sarapan sikit. Tak sarapan hari ni. Lupa tak ingat tak sarapan. Saya minum air gitu lah. Pakai sarapan roti gitu lah. Tak pakai nasi lah. Lepas tu terus balik terus pergi ke kedai fikri. Sampai kedai fikri tu saya minum air buat situ. Lepas tu setengah pergi kerja. Sambut kerja gitu lah. 64 kerja gitu. Buat flash tu. Ini puan saya cerita tadi lah. Pukul 3.50 siap. Lepas main lahu ni kan. Lepas main lahu rumah Kak Long saya tu, balik tu tengok ada Kak Long saya mandi main lahu sana. Lepas tu saya pun terus balik ke sini lah dari pukul 4 suku tu. Adik tu 4.40 ni asar. Dia main Facebook main Facebook internet apa semua tu khabar. Pada 5.40 ni terus mandi maya asar. Lepas maya asar terus kunden ni kunden 16 minit terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja tu sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.